Hai, tu sampai tantu duduk tantu. Jalan kau ni. Jalan kau ni. Tu sebab pangki tu nampak syok ah tu. Woman cepat, woman. Perempuan 24. Yes. Yang ke 24. Betul. Participant nombor 23. Okey. Akak yang nombor 23 kena semua naik tolak checkpoint. Jadi saya bagi pihak penganjur amat berpuas hatilah dengan apa yang kita nampak ini. Semuanya saya rasa kita tak ada apa-apa kecederaan dan sebagainya, dan semuanya dapat enjoy berlari di dalam satu suasana yang berbeza, sebab dia lari naik ke Gunung Raya. Ramai orang tahu pasal Macincang sebagai contoh sebab ada kabel car. Tapi sebenarnya puncak yang tertinggi di Langkawi adalah di Gunung Raya, 881 meter. Jadi kebanyakan pelari-pelari tadi ni, pelumba tadi dah sampai ke sana. Jadi itu yang kita nak bawa, supaya bila dia sampai ke sana dia dapat melihat sendiri vista ataupun pemandangan daripada sana ke yang boleh kata almost 360 degree dia tengok keliling Pulau Langkawi. Konsep adalah sebenarnya adalah untuk membawa pelari-pelari tadi itu untuk enjoy. Jadi tak semestinya kita nak ramai sangat. Bagi saya lebih kepada kualiti daripada kuantiti. Jadi kalau ramai sangat pun saya rasa pelari tak enjoy. Jadi macam sekarang 300, 400, 500 saya rasa ianya amat selesa. Jadi yang pentingnya bagi saya adalah kita nak membawa lebih ramai lagi peserta-peserta daripada luar negeri Kedah terutamanya untuk datang ke Pulau Langkawi, bukan saja untuk shopping dan sebagainya, tetapi juga untuk mengambil bahagian dalam acara-acara sukan lasak yang seperti ini, sebab memangnya Langkawi ini mempunyai keindahan dia yang tersendiri.